10 tahun yang lalu, satu dinar emas boleh beli seekor kambing. Hari ini, masih boleh beli seekor kambing. Dan sekitar 10 tahun yang lalu, nilai satu dinar emas iaitu 4.25 gram lebih kurang RM800. Dengan RM800 itu, orang boleh beli seekor kambing. Masa pun berlalu tuan-puan. Harga barang naik. Kos hidup makin tinggi. Hari ini, tahun 2026, nilai satu dinar emas dah mencecah sekitar RM3,000. Menariknya, dengan satu dinar emas yang sama, berat yang sama 4.25 gram, masih boleh membeli seekor kambing. Malah, kambing grade lebih baik. Tapi, kalau 10 tahun lalu kita cuma simpan RM800 duit kertas, hari ini RM800 mungkin tak cukup pun untuk beli kambing. Itulah bezanya. Emas simpan nilai, duit kertas hilang kuasa beli. Semoga bermanfaat. Follow saya untuk perkongsian ilmu emas setiap hari.